Assalamualaikum. Hari last kerja bulan Syaban. Dah luas. Bulan Syaban sebelum Ramadan 2026. Adakah 2026 punya puasa sama macam 2025? Atau tak berapa nak rajin? Tengok sebulan ni apa yang menarik. Azab. Menarik puasa tahun ni. Hari ni 16 hari bulan, sehari sebelum Raya Cina. So ceritanya kemungkinan besar sebab esok baru tengok 6 bulan Raya Cina habis, esoknya terus kalau jadi 18 tu terus Ramadan pertama. Kalau tak 19, so dia berderit. So aku tak rasa penuh face aku ramai orang ini. Sejam dulu nak balik. Aku masih lapar. Main Praido. Puasa. Ramadan tiba. Tapi ini adalah malam Hari Raya Tahun Baru Cina. Hujan sangat lebat. Lihatlah. Sebenarnya jam aku ikut jalan yang berbeza. Berselalu malam ni. Jom! Banjir. Kampung sekitar kat ujung jalan dekat GPS tu banjir. Makanya abang terpaksa U-turn masuk balik ke Jalan Pasir Putih. Abang berharap redolah, jam pun jam lah, jadi pun dia langsung tak sampai. Rupa-rupanya guys, lapang, tak ada kereta pun. Pagi selepas Raya Chinese pertama, malam tadi hujan teruk, Ipoh banjir weh, banyak Ipoh kes banjir. Ya Allah. Ingat tak kes malam tadi yang banjir? Inilah kawasan dia. Ni kawasan banjir guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Kepala Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, setelah diperkenankan oleh Budi Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Khamis 19 Februari 2026. Kemas, kita pun acah-acah je lah. Buang sikit-sikit. Gas. Ada interview pula kat sana. Kita buang di sini. Tak ada orang simpati ke nak tukar van ni. Aku dapat shoot. Ni aku malas. Aku dekat Ion, kat Ion Manjung. Kau tahu depan aku ramai gila orang. Aku tak tahu nak bergambarkan ni dapat tunjuk tak ramai tak ramai. Sebenarnya terlampau ramai. Maybe orang nak membeli. Puasa tau. Dan Ramadan akan berlangsung. Alhamdulillah. Sikit lagi nak buat kenangan tangan hitam. Sikit lagi. Dah puasa. Selamat pagi. 1 Ramadan. Tahun ni kita buat versi jujur ni. Kalau tak jujur pun sama ni. Kuahnya. Bobo. My favorite.
Hari satu, suara bertenaga. Ni. Ini. Jom, let's makan. Round 2. Assalamualaikum. Ni jam 7.10 minit ya. 7.10 minit. Lihatlah. Gelap. Gelap cepat. Alright, hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu jalan ni. Kita tengok berapa banyak kali aku dapat shoot jalan ni. Busy dia macam mana. Sebab hari ni hari tak sekolah. Hari 19 bulan tak sekolah lagi. Kau tunggu lagi minggu depan. Aku akan shoot jalan ni. Pagi 1 Ramadan. Tanda-tanda Lailatul Qadar macam ada. Tapi yelah, orang tu ini benda yang wajib berlaku bila bulan puasa. Kereta banyak gila. Mana datang aku pun tak tahu. Aku nak try tengok bazar for the first time. Aku tak pernah pun nak turun-turun bazar ni. Jarang sangat lah. Dekat sini pun nak cari parking tak dapat ayam sedap. Boleh. Ayo. Kuih mana? Goreng. Kita ada sebungkus. Tabak. Boleh lah. Tak ramai datang lagi. Mungkin masih ramai yang belum kerja. Oh, aku tak ada apa-apa pun. Cuma saja nak ronda tengok. Tada! Hari satu. Kita buka sini je. Masa satu. Kering. Saya ketiga dia orang baru dapat shoot. Hari 2. Hari 2 hari Jumaat. Dia dah mula nampak. Dia dah mula sesak sikit. Hari 2 pemandangan kita begini. So bukanlah cakap dah. Puasa mantap lah. Jumaat puasa pertama. Kenapa? Sejuk sangat kan hari ni? Tenang, panas-panas ni kami nak panas. Kami suka panas ni. Aku semain luar sekali ni gerang. Panas. Time macam ni panas-panas, kenapa dia berlubang? Dah, panas tadi sampai kata nak lecur. Jam 5. Dia mula perangai lama. Jam di sini. Ni punca dia. Ni punca. Alright. Kita dekat area pengkalan Pego. Tengok apa yang menarik. Lalu kat sini bazar banyak juga. Tapi sayang, ini je ke? Allah. Hari ni rasa macam dah 3 minggu puasa tau. Bazar-bazar Ramadan area tinggi mewah. Bolehlah. Tak meriah. Adakah semua orang dalam fasa bersimak cermat ke jalan raya? Boleh. Ya, tadi kat rumah kau. Yo,
Sekarang dah pukul tu. Aku dah carry Batu Gajah. Semoga sempat sampai Masjid Tuan, tak ingat nama. Nasib sempat. Tapi kita ambil tindakan parking jauh. Sebab aku malas nak keluar jam lagi. Ini baru lepak. Alright. Kita baru settle dekat masjid ni. Masjid Tuan besar. Tak ingat. Menariknya aku rasa dulu dia buat 8 kot. Tahun lepas. Last masjid yang aku pergi sebelum aku main kat rumah je. Hari ni dia balon 20 bye. What's up guys? Hari 3. Hari 3 ini lauknya. Oh lupa air. Ini air kita. Air keperluan musim-musim demam batuk ni. Air ke? Nampak? Okey berada di mati ni. Nampak? Selamat pagi. Hari ni pemandangan pagi. Bukan. Hari 3 pun bukan. Ikan. Dia tarik kemah tu dengan lori tu. Sebabkan kau lambat sikit buka. Orang dah tua penuh. Nunggu. A few moments later. Bye-bye. Serang. Oi, Majid dia, buka kau ini. Yo, TC. Lepas setengah pagi. Kita ke stadium. Kita kali Ramadan ke stadium. Oh. Daging susana kita daging. Wow, apa warna putih? Ini gimana ya? Ikan. Semua orang tengok ikan air tawar. Punyalah nak buat konten. Sampai ambil dongkar ini pun kau ambil video. Okey, mampus. Dekat luar punya hujan dah. Ting. Hari 3. Wow, 3. Hari 4. Malam tadi migraine, petang malam berkuap, panas juga. Hari ni macam gastrik lah. 4 masih sama orange. Hari ni hari Ahad, kita mengawal. Memang sehari-hari mengawal. Pergi basah Batu Gajah.
Gas. Kosong tak kosong lah kawasan ni. Tak semangat. Oh, pasar pagi sekarang. Iwan nak makan bendi. Daripada semalam sampai hari ni tak jumpa bendi. Jadi kita pergi Jom ambil Palim. Ini jauh lah. Ini troli Iman ni. Akhirnya jumpa kat mana mak? Wah, beli. Dah habis buka puasa. Ini kita makan. Hari 5. Kita maunya lupa dia. Gila semalam yang terdapat shoot pada hari ni. Ting. Dugaan pertama, belum sampai simpang. Dah jam. Okay, dua traffic light pertama settle. Yang belakang pun bukan main rapat. Traffic light yang seterusnya. Where is my flight? Where is my flight? Landing time, landing time. Okay, bukan juga hari ni. Ceritanya, daripada traffic light yang aku shoot tadi tu, ni yang dah ke 1, 2, 3, 4, 5. Ni nombor 5 dekat sekolah tinggi. Ada beberapa sekolah. Saya tahu kalau lalu ikut jalan pasir putih ni, ini cabaran dia. Dan selama ni aku lalu awal sampai. Kalau biasa traffic ni aku dah sampai dah. Jadi kenapa dulu sampai awal? Sebabnya orang tak sekolah. Aku suka tengok orang naik motor ni. Rancak ni, rancak, berdosa. Terem. Hari ni pun baca belum? Hari 5. Area sini penuh orang bagus. Kejap je sebab aku pun tengah naik jalan. Ini cabaran. Nak balik. Hari ini. Tada! Hari kelima. Alhamdulillah. Ini buka berdua-duanya. Ting. Hari 6. Balik. Ting. Hari 6. Semalam jalan ni dah dekat 5 minit. Memang aku betul lama. Pemandangan 6 Ramadan. Boleh bagi? Punyalah aku sempat buat rakaman. Panjang tak panjang lah orang akan traffic hijau ni. Aku motor di jalan ni. Ini dulu kawasan kampung. Aku nak share orang pergi sekolah sebenarnya. Dah hijau ni. Let's go, tengok apa berlaku. Panjang guys, lampu-lampu. Ingat tak satu simpang tu yang dekat area sini? Aku nak tunjuk. Lancar tak lancar? Lancar lah pula. 1 jam. Okay, let's go. Ya, kita dapat Alhamdulillah. Masih belum. Hari 6. Yeay, kita dekat ladang. Ladang. Sas. Ladang. Obeh tangan aku. Ladang. Datang. Saya ada coach makan. Hari 7 genap seminggu. Alhamdulillah. No favorite. Hari ni hari 7 perkembangan trafik. Tapi yang lebih menarik adalah sebelah kanan anda langit hari ini. Perkembangan pelajar-pelajar sekolah pada pagi ini adalah pemandu-pemandu trafik sekalian. Sekolah Jalan Pasir Putih. Alamak, jangan kacau. Ambil putih dia. Lagi sekali, it's not today, hari 7. Sekarang dah pukul 5 lebih. Lalunya aku tunjuk aku pergi kerja kan, tengok balik macam mana panjang dia. Itu guys. Sekejap guys. Lagi guys. Dah, ini maksimum guys. Duding. Pacu.
Nasinya. Tada! Semakin badani lauk kami ya. Ding! Lagi sekali. Doktor, lauk kita, lauk mak. Hari 8. Hari ni bila dam. Kapal terbang. Dapat shoot. Where is my kapal terbang? Langit sangat cantik. Aku tak tahu dapat shoot ke tak. Sebab trafik hari ni betul-betul banyak. So, langkah bersiklah. Keadaan 8 Ramadan. Assalamualaikum 8 Ramadan. Semalam hujan. Dah 2-3 hari hujan. Tapi rakyat jelata ni masih lagi tenang. Hari ni sesak. Padam kita. Nak tunjuk view pagi ni berbanding semalam. Semarang baik. Berhenti dekat Bukit Gantang. Kita on the way nak pergi Segar. Nampak gelap guys. Oh ni nasi kabur dengan daging bakar. Oh Allah. Macam nak awak tahu? Macam nak awak tahu? Ragu-ragu ni. Saya pun ragu-ragu. Masa tak puasa. Hari biasa. Hari bukan puasa dia menyanjung pasal apa? Sebab saya rakam ni. Kalau dia tak buat tapi tak buka lah, kita pergi sampai itu. Tak teringat je nak sebab dia tak ada Maggi sikit dia tak ada Maggi. Bapak besar. Cik Syam ni lagi besar daripada pagi Cik Syam. Are besar gila weh. Turun-turun je menduga iman. Yelah. Oh, favourite Syam Azri. Ini di Kemonting guys. Lampu sumpat memang kena Cik Syam. Memang kena. Nasi beras basmati. Ada air asam. Oh, meriah weh. Murtabak ni. Betul juga. Itu tekak tradisional. Nah, langkas kau. Dah tak rem. Rajin bos saya tengok. Orang pergi ni pun dia masih pakai ni lagi. Nak tengok benda menarik tak dekat sini? Ya aku tengok. Ni. Belakang ni dah. Oh, apa? Tengok besar mana orang tengah baca doa. Aku pergi rakam ni. Belum lagi buka, tapi macam biasa kami lapar. Berdiri je lagi. Aku tunggu nasi. Bagi dia ambil nasi dulu. Dia tadi yang paling lapar, tapi dia ambil paling sikit. Apa coach? Tengok aku dengan Cik Girul. Kami tadi memang aku kami nak tunggu moreh je, bukan tarawih. Tengok kat depan ni diorang tengah buat majlis kan. Tengok kat belakang. Nah, pesta. Gila. Selesai belakang. Saya nak tahu siapa pernah jerasi bunga api ni ya. Pukul 11. Jom tidur lagi. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap depan aku. Sebab aku dah lupa. Pukul 1 baru tidur semua. Tada. Lawin lagi. Alhamdulillah. Aku nak tunjuk langit tu orange. So, how? Aku paksa macam ni. Sebab dia aku gerak. Busy day. Manusia semua berpusu-pusu. Okay, seperti aku cakap, jalan ke game. Dah punya hon-hon. Hari ni ada 2 bas
Dia banyak bas luar lah ni. Seronok kan tengok pagi-pagi kita macam mana. Takluknya minggu 2 Maat. Korang kira berapa jumlah ekon dia kan Kalau aku dapat dah, aku rasa aku tak dapat tengok semua ni. Banyak gila weh. صلوا عليه وسلموا تسليما. Okey, kita buka puasa lagi dengan 10 minit dah. Tengok menu kita hari ni. Nasi tak ada lagi sampai seperti je. Ni. Ada lagi sikit dekat dapur. Malas nak bawa. Ini sejuk. Hari 10 punya lauk. Berapa hari lagi? 10 Ramadan 10.